dan selamat datang ke Gemong Manuskrip. Saya Hazmira dan bersama saya Is. Hari ini kita nak bersembang secara santai tapi mendalam tentang sastra klasik di alam cyber. Topik kita hari ini, hilang nilai atau hidup semula. Dilema ini menarik, Haz. Kita tengok sekarang sastra klasik kita dah jadi kandungan digital. Tapi adakah ia benar-benar membantu ataupun sekadar konten kosong? Itu yang kita nak kaji. Ramai orang ingat pendigitalan ni cuma macam scan buku lama jadi PDF. Tapi bagi saya, ia adalah satu proses pemindahan DNA budaya. Bayangkan manuskrip lama tu macam bangunan bersejarah. Kita bina digital twin untuk pastikan ianya tak musnah ditelan masa. Tapi apakah risiko bila kita bawa benda lama ke dalam dunia kod binari? Jadi sebelum kita masuk ke bab teknikal, saya nak tanya Is, kalau sebut sastra klasik, apa karya yang paling melekat dalam ingatan awak? Karya yang paling melekat Ya. Bagi saya, hikayat Hang Tuah. Watak dia, kesetiaan dia dan falsafah tak Melayu hilang di dunia tu terlampau ikonik. Ia bukan sekadar cerita pahlawan tapi ia tentang jati diri bangsa. Okey, saya setuju. Okey, kalau macam saya pula, saya lebih tertarik dengan sejarah Melayu. Bukan sebab sejarah dia je, tapi sebab gaya bahasa penceritaan dia yang penuh kiasan dan humor. Bagi saya, karya-karya ni kita kena pertahankan sebab ia adalah peta pemikiran nenek moyang kita terdahulu. Betul. Kalau kita buang karya ini tuan-tuan dan puan-puan, kita sebenarnya sedang memadam memori kolektif kita. Tanpa karya ini, kita tak tahu siapa kita sebenarnya dan dari mana datangnya adat kita. Sebab itulah pendigitalan itu penting. Tapi ia mesti dilakukan dengan rasa hormatlah. Kita tak mahu anak muda hari ni hanya kenal Hang Tuah itu sebagai karakter kartun tanpa tahu falsafah sebenar di sebalik kesetiaan yang dibawa tu. Mari kita masuk bab inovasi. Apabila sebut tentang pendidikan khas contohnya, anda tahu tak, bila kita digitalkan hikayat lama, kita sebenarnya sedang melakukan satu kerja kemanusiaan yang besar. Macam mana tu, Has? Seperti contoh OKU penglihatan. Selama ni mereka terhalang untuk akses manuskrip klasik sebab teks tu fizikal dan sukar dibaca. Tapi dengan perisian text to speech AI, watak Hang Tuah boleh bercakap kepada mereka. Jadi AI ni boleh beri intonasi, boleh beri emosi pada syair. Jadi bagi saya, ini adalah puncak inovasi yang bukan sekadar teknologi kepada orang celik sahaja, tetapi teknologi untuk inklusiviti juga. Tapi Has, ini satu perkara yang merosakkan saya lah. Bila kita terlalu bergantung pada adaptasi digital ataupun visualisasi AI, contohnya bila Hang Tuah diubah menjadi watak anime ataupun diubah jadi model 3D dalam game, bukankah kita secara tidak langsung sebenarnya sedang membunuh imajinasi pembaca asal? Kalau dulu, bila kita baca hikayat, otak kita sendiri yang melukis wajah Hang Tuah tu. Sekarang, visual itu sudah ditetapkan oleh komputer. Jadi, adakah ini satu kerugian bagi kualiti sastra kita? Itu satu hujah yang sangat kuat. Awak menyentuh tentang risiko visualisasi tunggal. Memang benar, sastra itu sebenarnya adalah satu bentuk seni yang bersifat peribadi. Bila kita baca, imajinasi kita adalah pengarah filem yang terbaik sebenarnya. Bila kita tonton adaptasi digital, memang ada ruang imajinasi yang terhad. Kerana kita disuap dengan visual yang sudah pun siap. Betul, tepat sekali. Jadi, bukankah ini bermakna kita sedang mencemarkan kesucian pembacaan itu? Saya tidak melihatnya sebagai pencemaran, tapi sebagai evolusi medium. Kita kena akui
audiens moden, terutamanya generasi Z dan Alpha, hidup dalam dunia visual. Jika kita hanya mengharapkan mereka untuk melukis watak dalam kepala semata-mata kan, ramai yang mungkin tidak akan mula pun untuk nak baca sastra tu. Tapi inilah tugas kita sebagai pendidik dan pengkaji sastra digital. Kita bukan sekadar memberi visual tu sebagai jawapan akhir. Kita perlu juga menggunakan adaptasi digital tu sebagai titik permulaan. Kita katakan kepada mereka, ini adalah satu interpretasi visual. Tapi adakah anda setuju dengan visual ini berdasarkan deskripsi dalam teks asal? Kita bawa mereka kembali kepada membandingkan visual tersebut dengan bait-bait sastra yang asal. Oh, jadi awak nak kata visual tu bukan destinasi tapi hanyalah jambatan? Ya, betul, jambatan. Dan bagi saya, dalam konteks pendidikan khas yang saya pelajari, visualisasi ni bukanlah ancaman, malah ia adalah satu pintu gerbang bagi pelajar yang mempunyai kesukaran kognitif ataupun masalah memproseskan bahasa. Visualisasi ini adalah alat yang membantu mereka memahami teks yang abstrak. Jadi, persoalan kita bukanlah lagi adakah ia membunuh imajinasi, tetapi adakah ia memberikan akses kepada mereka yang selama ni rasa terpinggir daripada sastra. Dan kalau kita takut dengan teknologi, kita sebenarnya takut untuk melihat sastra kita diakses oleh orang yang berbeza keupayaannya. Kita kena beranilah untuk melihat sastra klasik kita hidup dalam bentuk yang baru. Asalkan kita sendiri yang menjadi kurator kepada visual tersebut agar ia tidak lari jauh daripada jati diri budaya kita. Faham. Jadi sebenarnya tanggungjawab tu terletak kepada kita untuk memastikan visualisasi tu tidak menelan teks asalnya. Ya, betul, tepat sekali. Kita kena pastikan yang teknologi tu tunduk kepada sastra, bukannya sastra yang tunduk kepada algoritma. Selagi kita pegang prinsip tu, imajinasi pembaca tak akan mati. Cuma ia akan jadi lebih kaya dan lebih pelbagai. Okay, tapi khas ni lah yang saya nak debat dengan awak. Kalau kita tarik audiens moden, kita terpaksa tukar identiti asal. Contohnya, ubah bahasa klasik yang berat kepada bahasa santai, ataupun ubah plot yang lembab kepada plot yang pantas macam filem aksi. Adakah ini satu pengkhianatan kepada karya asal? Itu satu dilema yang besar. Tapi adakah pengkhianatan itu lebih buruk daripada kematian karya itu sendiri? Kalau bagi saya, ia soal keutamaan. Identiti asal adalah akar, tapi keterujaan moden adalah air. Tapi kalau akarnya kita potong supaya pokok tu muat dalam pasu digital yang kecil, adakah ia masih pokok yang sama? Analoginya menarik, tapi sebagai penyelidik kita boleh buat hybrid. Contoh dia, kita kekalkan teks asal dalam pangkalan data digital sebagai rujukan, dan pada masa yang sama kita buat adaptasi kreatif untuk orang awam. Jadi konflik ni kita selesaikan dengan cara memberikan tanda amaran atau disclaimer bahawa ini adalah adaptasi. Jadi awak kata kita boleh buat dua-dua lah kan? Tapi tak takut ke orang awam keliru yang mana satu asli, yang mana satu bukan asli? Itulah tugas kita sebagai pencipta kandungan cyber. Kita kena jadi penunjuk arah. Saya selalu pesan, kalau teknologi ni bukan nak ganti tapi dia nak bantu. Bila saya mengajar kan, saya gunakan adaptasi untuk tarik minat. Tapi saya akan pastikan pelajar saya sentiasa pulang kembali kepada teks asal untuk verifikasi. Okey Has, ini soalan cepu mas. AI boleh tulis pantun, syair dan juga cerpen klasik dalam masa yang singkat. Adakah AI ini pencuri data? Adakah dia belajar dari sastra kita? Tapi adakah dia faham
jiwa di sebalik kata-kata itu? Okey, soalan yang sangat tajam, ya. AI ni ibarat pelukis yang hebat meniru lukisan orang lain. Dia tahu rima, dia tahu struktur, tapi dia tak tahu rasa. Estetika sastra klasik ni dia ada bunga bahasa dia. Kalau kita biar AI yang tulis sastra tu kan, hasil dia mungkinlah cantik dari segi rima, tapi dia kosong daripada segi falsafah. Jadi apa bahayanya kalau kita terlalu bergantung kepada AI? Bahayanya ialah kita akan kehilangan roh sastra. Sastra itu dia lahir daripada penderitaan, kasih sayang dan juga pengalaman manusia yang sebenar. Mesin ni tak pernah jatuh cinta kan, mesin tak pernah rasa duka. Jadi kalau kita biar mesin jadi pencipta utama kita sebenarnya sedang mendangkalkan budaya kita sendiri. Seperti contoh, burung terbang ke awan tinggi, hinggap sebentar di dahan kayu. Ilmu dicari pagi dan pagi, agar hidup tidak merayu. Betul lah, rima dia memang betul. Tinggi, pagi, kayu, rayu. Tapi rasa dia macam kekok sikit, janggal sikit kan? Betul, sangat janggal. Pagi dah pagi. Tu struktur yang sangat pelik sebenarnya kan. Dan maksud hidup tidak merayu. Ia macam tak kenalah dengan gaya bahasa Melayu klasik kita. Dia terlalu literal. Betul. Bandingkan dengan pantun klasik. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Nampak tak beza? Pantun klasik dengan pantun klasik yang ada kiasan yang dalam. Nampak sangat. Sebab itulah AI ni dia tak boleh lawan pun dengan jiwa manusia. AI ni dia tahu formula macam rima, tapi dia tak tahu pun budaya. Kalau kita biar AI buat sastra, kita akan dapat karya yang cantik luaran je lah. Tapi kosong dari segi dalaman. Jadi sastra klasik ni ada bunga bahasa yang lahir daripada pengalaman hidup tu sendiri, bukan daripada data statistik semata. Sekarang kita bincang tentang peranan kita. AI ni dia ibarat GPS. Dia tunjuk jalan paling pantas, tapi yang pegang steering tu tetaplah kita. Kita adalah pemandu. Tapi Hasan, tak takut ke kalau generasi masa depan cuma tanya AI je? Ringkaskan sejarah, contoh macam terus tanya, ringkaskan sejarah Melayu. Mereka mungkin jadi bijak, tapi sangat cetek pemahamannya nanti. Betul. Dan itulah cabaran kita sebagai pendidik hari ni. Kita kena ajar pelajar kita supaya jangan jadi consumer sastra yang malas. Kita kena ajar mereka untuk berdialog dengan AI. Contoh dia kan, kalau AI bagi ringkasan, tanya balik pada AI tu, kenapa wataknya buat macam ni? Apa kaitan budaya masyarakat zaman tu dengan tindakan watak ni? Itu barulah kita namakan dialog kritikal. Dan bercakap tentang pengalaman kan, saya pernah buat satu projek dalam kelas. Kita gunakan AI untuk bantu terjemah manuskrip Jawi kepada Rumi supaya pelajar tu lebih mudah faham konteks. Tapi saya buat syarat, AI hanya boleh terjemahan kasar. Selebihnya pelajar kena bedah sendiri makna setiap kiasan tu. Oh, bijak. Jadi AI tu cuma pembantu kita lah kan, bukan pengganti terus. Betul-betul. Dan dalam projek lain, saya gunakan AI untuk hasilkan visual watak dalam sastra berdasarkan deskripsi dalam teks asal. Pelajar sangat-sangat teruja waktu tu. Tapi mereka perlu buktikan visual tu tepat dengan teks lah. Kalau AI tu halusinasi kan, macam buat visual yang salah, jadi pelajar kena tegur AI tu. Itulah yang saya panggil berdialog dengan AI. Faham. Jadi awak ajar pelajar supaya jadi bos lah kepada AI, bukan hamba kepada AI. Betul. Bila mereka rasa yang mereka yang kawal mesin tu, mereka akan jadi lebih kritis tau.
Mereka tak lagi telan bulat-bulat apa yang AI bagi semata. Itulah etika digital yang kita nak terapkan. Okay dah Has, selepas beberapa minit kita berbual, saya mula sedar satu perkara. Kita sebenarnya bukan bercakap tentang sastra atau teknologi secara berasingan. Kita bercakap tentang bagaimana kita nak kekal menjadi manusia dalam dunia yang makin automatik. Itu rumusan yang sangat dalam. Betul juga. Sastra itu adalah cerminan kemanusiaan kita. Kalau sastra tu hilang nilai dia ataupun mati, bermakna kita sendiri yang membenarkan jati diri kita hilang. Teknologi ni ataupun internet, AI, semua ni cuma medium je. Tapi isi ataupun roh tu hanya boleh datang dari hati yang pernah rasa sedih, gembira, bangga sebagai seorang manusia. Tapi Has, kalau esok dunia jadi gelap lah kan, internet terputus, data hilang, adakah sastra kita akan selamat? Kalau kita cuma bergantung pada cloud kan, ataupun pelayan server, ia akan hilang. Itulah sebabnya kita kena kembali kepada asas. Sastra klasik ni mesti hidup dalam lisan, dalam tulisan tangan, dalam ingatan dan dalam aktiviti komuniti. Teringat saya masa saya buat craft pipe cleaner kan, benda tu nampak remeh je, nampak macam mudah je. Tapi setiap pusingan dawai tu perlukan kesabaran. Samalah macam sastra. Kalau kita tak sentuh dia dengan tangan, kalau kita tak hayati dia dengan akal dan rasa, dia takkan jadi sebahagian daripada diri kita pun. Jadi mesej awak ni ialah kita gunakan teknologi untuk meluaskan jangkauan, tapi jangan lupa akal kita. Tepat sekali. Jadikan teknologi sebagai jambatan, bukan destinasi. Saya harap pendengar di luar sana janganlah takut dengan AI ataupun pendigital lain. Okay? Sebaliknya, jadilah pengkaji yang berani, jadilah pendidik ataupun pengkaji yang kritis. Jadi jangan biarkan mesin yang menentukan apa itu sastra bagi kita. Okey? Jadi sastra itu milik semua dan dia akan terus hidup selagi ada manusia yang mahu bercerita. Jadi Has, terima kasihlah untuk perbincangan yang sangat membuka minda kita semua pada hari ini. Sama-sama. Saya Hasmira dan saya Mubaris Ahmad. Ini adalah Gema Manuskrip. Teruslah menghargai warisan walau di mana jua anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.